Siapa yang pernah datang Tanah Merah Kelantan? Korang pernah dengar tak Kampung Pulau Raya? Kalau tak pernah tengok, Man Nita bawa korang. Kat sini jalan dia sangat unik. And kalau korang nak tahu, dekat sini lah juga yang famous dengan durian kunyit. Dalam perjalanan tu korang akan nampak ni sungai ni. Tengok bestnya dia orang mandi. Rasanya ni kering sikit sebab musim panas. Bila lama duduk dekat bandar, rasa tenang je tengok pemandangan kampung macam ni. Rasa macam nak balik duduk kampung je. Boleh naik motor round kampung macam ni. Orang cakap hidup simple tapi happy. Ni kita dah sampai. Korang nampak tak jalan dia? Ni kita dalam kampung tau, dalam hutan, tapi jalan dia siap bercorak lagi. Kalau korang datang, kena datang naik motor, baru dia macam feeling datang kampung macam tu. Udara pun segar, pemandangan pun cantik, hijau je sepanjang perjalanan. Cuma rugi sebab masa ni bukan musim durian, so tak adalah durian kunyit nak tunjuk dekat korang. Nanti next time Nita bawa korang minum air kelapa dekat sini.